Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dania Hanan binti Syarudin dari kelas PPS 1 Sengkang 1. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat ilmu, nikmat masa dan nikmat teknologi yang membolehkan saya bersama anda semua pada hari ini dalam bentuk video dalam dunia digital yang penuh dengan ilmu. Hari ini, saya nak kongsikan satu tajuk yang sangat dekat dengan kita semua, iaitu ilmu pemandu kehidupan, belajar dalam dunia digital ikut cara Islam. Zaman sekarang, semua orang belajar, tapi cara kita belajar dah berubah. Dulu, buku dan guru menjadi sumber utama. Sekarang, kita ada YouTube, TikTok, ChatGPT dan Google. Semuanya di hujung jari sahaja. Tapi persoalannya, adakah cara kita guna semua ini selaras dengan nilai Islam? Kita semua tahu, dalam Islam, menuntut ilmu ialah satu kewajipan. Rasulullah SAW pernah bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim. Maknanya, sama ada kita belajar di sekolah, universiti atau secara dalam talian. Semua itu termasuk dalam ibadah, asalkan niat kita betul. Tapi sekarang ni, bila teknologi makin canggih, ramai yang belajar tanpa tujuan jelas. Contohnya, kita tonton video belajar cepat, tapi lepas 5 minit kita buka video hiburan. Kita buka Google nak cari maklumat, tapi akhirnya tengok trending artis. Islam ajar kita satu perkara penting, iaitu niat. Kalau niat kita belajar kerana Allah Ta'ala, walaupun guna telefon, guna AI, guna YouTube, semua jadi pahala. Tapi, kalau niat sekadar nak menunjuk atau nak viral, ilmu tu boleh jadi sia-sia. Islam dah ajar kita fact check lagi awal daripada Google. Jadi, kalau kita nak jadi pelajar digital yang beriman, kita kena amalkan tabayun. Jangan mudah percaya dan jangan sebarkan tanpa ilmu. Sekarang, jom kita tengok macam mana Islam pandang teknologi. Sebenarnya, teknologi ni bukan musuh. Ia alat. Kalau digunakan untuk kebaikan, ia jadi wasilah dakwah. Contohnya, ada ramai pendakwah muda sekarang yang guna media sosial untuk sebarkan ilmu, buat tazkirah pendek dan kongsi ayat Al-Quran dengan gaya kreatif. Itulah contoh sebenar pendidikan Islam moden. Tapi kita kena ingat, ilmu tanpa nilai boleh bawa mudarat. Contohnya, orang guna AI untuk tiru kerja orang lain tanpa usaha. Islam melarang menipu dan mencuri idea. Kalau kita guna teknologi untuk bantu faham, belajar dan tambah ilmu, yang tu bagus. Tapi kalau yang malas tu guna untuk tiru, untuk jatuhkan orang, itu dah bertentangan dengan nilai Islam. Rasulullah pernah bersabda, sesiapa yang menipu bukan daripada golongan kami. Jadi, bila guna teknologi, kita kenalah jujur. Selain daripada itu, ilmu dalam Islam bukan sekadar hafal fakta, tapi ilmu yang membawa kepada amal dan akhlak. Kalau kita belajar sains, tapi tak nampak kehebatan Allah dalam ciptaannya, kita rugi. Kalau kita belajar teknologi, tapi kita lupa guna untuk kebaikan, pun kita rugi juga. Cuba fikir, kalau kita guna media sosial untuk sebarkan ilmu, bantu kawan yang susah belajar, atau buat video dakwah, wish, bayangkan pahala yang kita dapat setiap kali orang tonton. Masya Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, apabila mati seorang anak Adam, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak soleh. Ilmu yang bermanfaat tu pun termasuk dalam ilmu digital yang kita sebarkan. Bayangkan kalau kita post video yang pendidikan Islam dekat YouTube, dekat TikTok, boleh ditonton bertahun-tahun. Walaupun nanti kita dah tak ada, pahala masih lagi mengalir. Jadi, apa yang kita perlu buat sebagai pelajar moden? Pertama sekali, niat. Niat mestilah betul, iaitu belajar kerana Allah. Yang kedua, kita boleh guna teknologi dengan beretika. Yang ketiga, amalkan adab digital.
Jangan komen kasar, jangan fitnah, jangan kongsi benda yang tak sahih. Dan yang keempat dan terakhir sekali, guna ilmu untuk manfaat orang lain. Kita kena sedar, dalam dunia moden, Islam bukan penghalang kemajuan. Islam sebenarnya panduan kemajuan. Kalau dulu ulama macam Al-Khawarizmi cipta asas matematik moden, Ibnu Sina dalam bidang perubatan, mereka semua guna ilmu dunia yang untuk capai redha Allah. Sekarang, giliran kita untuk guna teknologi dan media sosial sebagai platform dakwah dan ilmu. Alhamdulillah, dah sampai ke penghujung dah kita. Jadi, kesimpulannya, ilmu adalah panduan kehidupan dan teknologi hanyalah kenderaan. Kalau pemandu tak ikut arah Islam, walau kereta secanggih mana pun boleh tersasar. Tapi, kalau pemandunya beriman, berilmu dan berakhlak, dia akan sampai ke destinasi dunia dan akhirat dengan selamat. Alhamdulillah. Saya doakan semua penonton yang menonton video saya ini InsyaAllah akan menjadi pelajar digital beriman yang menggunakan internet dan AI bukan untuk hiburan semata-mata tapi untuk cari ilmu dan redha Allah. Teruskan belajar, teruskan menambah ilmu. Terima kasih semua kerana menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.